Kalau betul lah kita nak buat benda dalam projek-projek kita dalam Harmoni UIA ni, yang betul nak ada impact yang besar kepada Malaysia, kita kena buat apa Siapa yang soalan macam ni ataupun soalan ni exactly dah memang yang something yang bermain di fikiran, dan kan anda fikirlah. Now, this is how I see it from my perspective. Saya akan kongsikan. Dan of course, macam saya cakap tadi, do challenge me kalau you rasa macam ada blind spot ni, sepatutnya kena fikir lebih. Beritahu Saya akan mengkategorikan. Okay, first ialah kita di UIA nak function untuk Malaysia as a whole lah. Right? So saya akan klasifikasikan, ada kategori yang saya nampak sebagai, oh ni mahasiswa UIA. That's the biggest, that's the pool lah. That's the pool lah. Walaupun saya sebelum ni dah ditanya, awak tak tengok ke staff? Minta maaf lah, saya tak sempat. Tu belum nak cakap. Dan kalau saya cerita ni masih rakyat Malaysia lah. Sebelum ni saya pernah ditanya dah, berapa tahun dulu bila nak start tengok international student kau ni? Itulah, saya terpaksa istighfar jalan kelemahan diri yang tak sampai lagi. Sebab okay, dia tanya tu sebab apa tahu? Dia kata, sebab kalau you faham cerita saya tadi, parent saya dekat UK dapat kena Islam bila dia pergi UK, dan dia cakap macam ni, dia kata kalau bukan kerana orang Islam kat UK tu, yang kebanyakan dia daripada Arab yang ambil orang Malaysia ni sebagai orang yang dididik kat sana, dia orang takkan bawa balik benda-benda ni ke Malaysia kan. So maksudnya you have to look at the same way of banyak orang negara lain yang datang ke UIA ni, yang akan balik jadi somebody di negara dia. You have to do something to improve dia punya negara lah. So tu satu argument kepada dia yang saya masih sedang usahakan lah. Now, anyway, so mahasiswa is a biggest pool. Dalam konteks tu, sebab saya tengok sistem Harmoni ni kan, so subset tu kan, subset tu adalah aktivis Harmoni. Dan kalau saya melihat lagi lah, ada subset lagi yang actually masuk another system yang a different level of training lah untuk jadi tarbiyah kadir. Now, kalau ada tak faham word ni mahasiswa bahasa Melayu, ni ekosistem, faham kan? Kalau lah, sebab in case kalau kadir ni benda lah kan, you boleh Google CA, ni bahasa Inggeris lah, CADRE. Cuba Google cadre, CADRE, tengok keluar apa. So that give an idea of apa yang dimaksudkan sini lah.